Polis menahan dua lelaki berumur 32 dan 35 tahun untuk membantu siasatan berhubung kes tembakan rambang di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu di Pulau Pinang malam tadi. Ia diumumkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar sebentar tadi. Dalam kejadian jam 7.30 malam semalam, seorang pengusaha sebuah pusat hiburan bergelar Datuk dan dua orang awam mati ditembak seorang pengawal peribadi di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Turut cedera 4 orang awam, termasuk seorang jurukamera sambilan RTM, dan semua mangsa kini dirawat di Hospital Pulau Pinang.